Hai murid-murid, Cikgu Mano kembali untuk memberikan panduan tentang kata sendi pada. Murid-murid, kata sendi pada ini selalunya membawa masalah kepada murid-murid kerana murid-murid tidak tahu di mana mereka perlu menggunakan pada dalam bahasa Melayu. Jadi hari ini Cikgu mengambil kesempatan ini untuk memberikan panduan di mana kita mesti gunakan pada dalam bahasa Melayu. Cuba lihat ayat yang pertama murid-murid. Pada ketika itu hujan lebat sedang turun. Jadi biasanya untuk masa kita mesti gunakan pada, itu memang ramai orang tahu. Ayat yang kedua, buku saya ada pada kawan saya. Ini akan membawa masalah. Kerana ramai murid sehingga hari ini berfikir bahawa kalau ayat seperti ini, buku saya ada dengan kawan saya, biasanya murid akan tulis buku saya ada dengan kawan saya. Sebenarnya dengan di sini salah, sepatutnya murid menggunakan pada di sini, yaitu buku saya ada pada kawan saya. Ayat yang ketiga, layang-layang Fazli yang terputus tali tersangkut pada pokok. Di sini murid-murid biasanya tulis di pokok. Sebenarnya ayat yang betul ialah layang-layang Fazli yang terputus tali tersangkut pada pokok, bukan di pokok. Tolong ambil perhatian murid-murid. Dan ayat yang terakhir, kita haruslah bergantung pada diri sendiri untuk maju dalam kehidupan. Dalam kes ini, ramai murid akan letak kepada diri sendiri. Ini satu soalan yang sangat popular murid-murid, di mana kita gunakan bergantung pada diri sendiri, bukannya kepada diri sendiri. Jadi ayat yang betul ialah kita haruslah bergantung pada diri sendiri untuk maju dalam kehidupan, bukannya kepada diri sendiri. Jadi murid-murid, soalan seperti ini akan keluar dari tingkatan 1 sampailah tingkatan 5. Tolong ambil perhatian. Sekian, terima kasih.